Macam mana nak elakkan hati ini sentiasa berfikir benda negatif, benda buruk. Dalam Sahih Muslim, Nabi ada ajak satu doa berkaitan dengan cuci hati. Hadis sahih. Tuan-tuan pegang tangan di sini kan. Yang ni daripada saya lah. Lepas tu tuan-tuan sebut doa Nabi tersebut untuk jaga hati, cuci hati, pelihara hati, serah hati kepada Allah. Iaitu doa dia, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, Kau beri ketakwaan kepada hati ni. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, cucilah hati ni. Sesungguhnya Engkau yang paling baik menyuci hati. Sebaik-baik yang mencuci hati. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah tuan dan pemilik kepada hati ni. Engkau yang cipta hati ni. Engkau yang tahu sifat hati ni. Kita serah hati kita kepada Allah. Kita minta Allah cuci. Kita minta Allah bagi taqwa